Berapa lama kita nak simpan emas ni untuk dapatkan keuntungan? Okey, saya bagi secara umum dulu. Bila anda nak menabung emas, pastikan mindset ready dari sudut emas adalah simpanan jangka masa panjang at least 2 tahun dan ke atas. Setahun boleh tak? Boleh, risiko dia tinggi. Sebab biasanya emas ni meningkat 10% setahun. Jadi, kalau tanya saya pendapat peribadi, based on pembacaan saya dalam buku Wang Emas, tulisan guru saya sendiri, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i, dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, insya-Allah tuan-puan dapat keuntungan. Tapi, lagi lama anda simpan, lagi banyak keuntungan anda dapat. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh dekat tangan saya ni, 150 gram. Saya beli dengan harga 19,000 pada tahun 2024. Hari ni tahun 2026, 2 tahun lebih, harga 50 gram hari ni, boleh tengok dekat aplikasi Public Gold, harga dia dah cecah sampai 30,000 lebih. Bermakna tempoh 2 tahun tu saya dah untung lebih 7 ke 8 ribu tuan-puan. Sangat berbaloi anda simpan emas untuk long term untuk anda dapatkan keuntungan. Jadi siapa-siapa yang tengok video ni, kalau nak saya bantu menabung emas di Public Gold, anda boleh isi bet biru di bawah.